hari ini? Selalunya tengah hari baru kau muncul. Kau nak makan apa pagi ni? Hari ni shift kerja saya lambat sikit kak, sebab tu saya datang awal. Yelah ibu, ini aku malas ni. Abang Hussein, ini makanan dan minuman abang. Terima kasih Cepaka. Ini kalau Cepaka yang buat ni, mesti sampai malam abang kenyang. Tak ada maknanya Abang Hussein. Kari pak ikan, bini Tok Syah janggut lebat yang buat. Macam tak tahu pula abang ni. Ya ke? Malunya. Maafkan abang ya Cepaka manis. Berapa semua sekali Cepaka? Air teh ni 70 sen. Kari pak ni sebiji pun 70 sen juga. Oh, jadi berapa semua sekali? Abang tak pandai nak kira. Abang Hussein. Takkanlah 3 biji kari pak pun abang tak boleh nak kira. Kalau sebiji 70 sen, 3 biji RM2.10 sen lah bang. Dia ni kira harga kari pak pun tak lepas. Ada hati nak mengorak kita. Aduhai Hussein, macam mana kau ni? CP7 pun tak lepas. Baik kau duduk diam je jadi askar. Macam kau ni kau kenapa bang? Tak ada apa-apa lah. Kerja sekolah kau dah siap ke belum? Ada lagi sikit je lagi. Cikgu Tizi suruh salin lagu anak iti takwi. Anak iti takwi mandi dalam kolam. Sudah. Cikgu suruh salin, bukan suruh nyanyi. Dah lewat ni. Esok kena bangun awal. Aku kat mana ni? Kau ni siapa? Nama saya Tok Haji. Ana nak belajar dengan Tok. CP7 tu mudah sahaja. Hanya perlu tambah 7 saja Hussein. Macam mana tu Tok? Jika 1 darab 7 sama dengan 7. 2 darab 7 sama dengan 14. Jadi 3 darab 7 nak tambahkan 14 dengan 7. Allah, pukul 6.30 dah. Mail, bangun cepat. Lewat dah kita hari ni. Kak Senah. Ya? Tolong bukukan saya 8 biji donat dengan teh suam. Banyak kamu bungkus hari ni, Hussein? Hari ni banyak sikit kerja kak. Banyak kerja nak kena buat. Yelah. Berapa semua sekali Kak Senah? Hussein, sampai sekarang pun kau tak reti kira lagi. Setakat donat dengan ITO tu, budak lajah 3 pun boleh congak. Donat yang aku beli ni ada 8 biji. Seketul 70 sen. Jadi semua sekali yang aku perlu bayar RM5.60. Air teh ni 70 sen. Jadi yang aku kena bayar RM6.30 sen. Ingat aku tak pandai ke situ? Wow, kau dah pandai kira ya? 12 biji donat? Kalau 12 biji donat darab dengan 70 sen, jadi RM8.40 lah Rami oi. Wow, Abang Hussein. Sangat cekap abang mencolok sifir 7 sekarang ya? Mestilah Cepaka. Abang boleh aja Cepaka, tapi dengan satu syarat. Cepaka kena kahwin dengan abang dulu. Jom. Rukun Islam ada berapa? 5 Tok. Rukun Iman? 6 Tok. Rukun Sol. Hello, ya yang. Beli apa? Mentol kandang kambing. Berapa biji? 13. Banyaknya. Okey, lepas ni saya pergi beli. Hussein, sebelum Tok sambung soalan ni, kamu ni Tok dengar pandai mengira ya? Mestilah Tok. Berapa harganya Hussein? Tok ni tak pandai nak mengira. Entah. Dalam sifir 7 cuma ada 12 darab 7 je. Tak ada pula 13 darab 7. Kalau Tok nak beli 13 biji mentol, saya rasa tokek kedai akan kira 12 biji mentol je. Jadi yang Tok kena bayar RM8.40. Mentol yang ke-13 tu dia kasih percuma kot. Allahu Akbar. Abang.